ma la majala lahu lirra'yi. Tidak ada ruang untuk fikiran. Kita nak guna fikiran nak menentukan benda-benda lagu ni. Ini perkara agama semata-mata. Kena mesti ambil daripada Nabi SAW. Jadi walaupun zahirnya nampak mauquf, inilah orang panggil mauquf fi hukmil marfu'. Mauquf, tetapi dari segi nilainya, dari segi hakikatnya ialah hadis marfu'. Apa sebab? Sebab benda ni bukan boleh orang nak kata dia mengikut nafsu dia, mengikut fikiran dia. Kalau tidak nafsu pun fikiran dia, ijtihad dia. Orang tak ijtihad benda lagu ni, mesti dia tahu daripada Nabi SAW. Apalagi ada riwayat yang sahih ni, kita baca saat ni, Imam Abu Daud kemuka ke mula-mula tu, tu marfu'. Sebab itulah Ibnu Sirin kata kedua-duanya boleh. Kedua-duanya boleh. Nak kata mauquf pun boleh, nak kata marfu' pun boleh. Tak apa berlaku. Kalau kata mauquf, dia tidak menjejaskan hadis itu. Tidak kata jadi kurang hadis itu. Tak. Sebab apa? Benda ni benda berkait dengan agama semata-mata, ibadat. Hak tak boleh nak guna fikiran ni. Ni sahabat pun tak boleh guna fikiran. Mesti dia kata lagu ni dia tahu daripada Nabi SAW. Kalau tak ada hadis hak marfu', kita akan kata begitu juga. Mauquf fi hukmil marfu'. Apa lagi ada ni? Sebab itulah Ibnu Sirin kata fihi ma tajawwaz. Kedua-duanya boleh. Tak apa berlaku. Lepas tu riwayat daripada Abdullah bin Hubshi Al-Khathami bahawa Nabi SAW pernah ditanya, apakah amalan yang paling afdal? Dia kata tulul qiyam. Tulul qiyam, lama berdiri, panjang berdiri. Dalam setengah-setengah riwayat dia sebut tulul qunut. Tulul qunut. Qunut di situ maknanya berdiri. Berdiri. Lama berdiri. Berdasarkan hadis ini, ulama-ulama mengatakan diri lebih lama tu, hak tu lebih afdal dalam sembahyang. Ada juga orang yang mengatakan sujud lebih banyak. Tadi kan ada. Tadi yang kita baca tadi, Nabi SAW kata kepada sahabat tu, dia kata a'inni ala nafsik bikathratis sujud. Seseolahnya di situ menampakkan banyak sujud itu lebih afdal. Maknanya kalau kita semaya 2 rakaat saja, panjang bacaan tu berdiri, sujudnya hanya 4 je lah. Rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, 4 je lah sujud. Tapi dirinya lama. Mana lebih afdal daripada kita banyak sujud? Di situ ada khilaf. Banyak sujud mana banyak rakaat? Banyak rakaat baca tu pendek, mana lebih afdal? Di situ ada khilaf. Orang yang kata lebih afdal diri lama, dia pegang dengan hadis tadi. Orang yang kata lebih banyak sujud, yang ni lebih banyak rakaat tu lebih baik, dia pegang dengan hadis ni dan hadis-hadis seumpama ini. Bukan hadis sajalah, hadis-hadis seumpama ini. Tetapi kalau kita perhatikan, dia orang dia tidak serupa. Kepada hak ingat Quran tu tak apalah. Moleklah dia baca panjang. Kalau dia baca pendek, bila lagi nak baca? Terlupalah pula. Apa Quran? Molek dia baca panjang. Nak baca panjang ni apabila berdiri lama. Apabila berdiri lama. Kalau berdiri pun lama, sujud pun lama juga, maknanya penat benar lah kalau tu. Ni kalau nak pilih, nak pilih. Dia bergantung kepada orang tu lah. Orang tu kadang dia lagu mana. Kalau dia tu hafiz, molek lah untuk nak pelacak tu, Quran dia tu dia baca panjang dalam sembahyang dia. Ini apa ni, ada 2 kelebihan. Satunya baca Quran tu, yang kedua tu sembahyang tu, dalam sembahyang tu dibaca Quran. Mana kelebihan kepada dia. Tapi kalau kita kata kepada orang biasa ni, tidak apa Quran ni, ayat lazim yang kita kata dia ingatnya, nak diri lama lagu mana? Kalau nak berdiri lama boleh, baca hak tu lah pusing. Wadduha tu sampai qul a'udzu birabbin nas, lepas tu pusing pula. Boleh lagu tu lah caranya. Boleh, tapi kurang sikit tu lagu tu. Kepada orang-orang hak lagu ni lebih sesuai sujud banyak. Itu dia. Pada pendapat anda lah, hak lebih sesuainya sujud banyak. Sebab apa Nabi SAW kata sujud banyak? Keadaan seseorang itu yang paling hampir dengan Allah, iaitu ketika sujud. Pada masa sujud dia berdoa. Dia boleh berdoa.
dia boleh berdoa. Jadi kalaulah dia tu tak boleh nak baca Quran, dia baca tak apa betul, kalau dia tak ingat, kalau tak ingat baca kursi salah pula. Dengan sebab itu diri lama tu tak ada kelebihan semata-mata tu. Tidak begitu. Itulah sebabnya kita kata tak serupa di mana keadaan orang. Kepada setengah-setengah orang molek lebih banyak rakaat dia, maka banyaklah sujud. Dan dalam sujud tu dia bolehlah berdoa gapo. Kepada orang yang ingat Quran, moleknya berdiri lama. Lepas tak ada lah ruang untuk dia berdoa. Dah buka dua sujud je. Dah. Dia apabila baca Quran ni, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar, ketika kita baca Quran celah-celah tu, ni sesuai doa, minta doa. Boleh. Celah-celah tu sesuai dengan ayat. Minta doa. Boleh. Hak ni orang yang ingat molek boleh buat lagu tu. Kepada orang yang tak ingat molek tu, payah. Baik, kalau kita kata untuk kita nak dapat kelebihan, untuk kita nak dapat kelebihan diri panjang lama ni, hak moleknya kita kata kita tak ingat Quran, kita letak Quran depan tu lah. Tengok sini. Lagu mana? Boleh juga. Ada ulama mengatakan boleh buat lagu tu. Tetapi setengah-setengah ulama tak kenal, sebab dia kata serupa dengan ahli kitab. Ahli kitab pun bila semayan dia pegang kitab begitulah Quran. Apalagi kalau pegang. Tetapi walau bagaimanapun benda ni benda khilaf lah. Boleh juga nak buat lagu tu. Sebab kalau nak nanti ingat betul,